Pak Jamal, Pak Jamal. Allahu Akbar. Ni ada orang tanya soalan lagi ni kat Pak Jamal ni. Soalan apa lagi tu? Dia tanya, warna lembu untuk buat korban ni main peranan ke? Warna sebenarnya tak kisah pun warna apa. Tapi lah pengalaman saya kan, kebanyakan orang datang dia akan cari warna golak. Warna merah ataupun warna hitam sebab daging dia lebih banyak. Tapi bila tanya soalan tadi, warna jadi masalah untuk pemilihan. Dalam masyarakat Islam, so sebenarnya kita lebih afdal kita pilih tenakan yang warna corah. Warna putih, warna kuning. Lepas tu dia pergi ke kelabu, merah, hitam. So sebenarnya terpulang kat kau. Tapi kau pilihlah warna apa yang kau nak. Kalau kat kola ni semua colour dia. Kalau kau tengok kat belakang ni ada warna putih. Amir belanja sikit kan. Ni saya gambar tadi warna merah tadi. Kadang-kadang orang tak perasan warna merah. Warna coklat kemerahan. Ini warna hitam. So dia terpulang. Kau nak warna apa, semua warna ada dekat kola ni. Afdal kita pilih lembu tenakan yang lebih corah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.